Hai, Assalamualaikum. Saya Hanani, peneman Reka dan Bina Berhad. Hari ini saya berada di Juwasih Negeri Sembilan. Rumah anda lihat di belakang saya ni mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air dan 1 surau. Dengan bukaan tapak 32 kali 57 kaki dan total keluasannya adalah 1597 kaki persegi. Tanpa bermasa, jom kita review rumah di belakang. Okey, ini adalah ruang tamu berserta dengan ruang keluarga yang berkeluasan 14 kali 20 kaki. Untuk ketinggian lantai ke siling kami adalah 11.5 kaki dan untuk kemasan L-box di bahagian atas di-upgrade oleh owner. Dan di sebelah ruang tamu terdapat satu ruang makan yang berkeluasan 11 kali 13 kaki. Terdapat satu sliding door yang include dalam pakej kami. Dan untuk kemasan cat dalam, kami menggunakan kemasan cat jenama Nippon Paint Easy Wash. Anda boleh memilih satu warna di bahagian dalam. Okay, dan ini adalah pandangan untuk bahagian dapur. Untuk keluasannya adalah 9 kali 12 kaki. Untuk pelanggan MH, kami berikan tabletop berserta dengan backsplat secara percuma. Dan untuk design tas, anda boleh tentukan mengikut citarasa anda. Di sebelah bahagian dapur terdapat satu bahagian laundry yang berkeluasan 9 kali 4 kaki. Untuk pintu depan belakang untuk rumah ni di-upgrade kepada pintu security door single layer. Dan di bahagian dapur juga terdapat satu bilik 4 dan bilik air 3. Untuk bilik 4 keluasannya adalah 11 kali 10 kaki. Dan seperti biasa, kami berikan kemasan plaster siling berserta dengan cornice di seluruh ruang. Dan ini adalah bilik air 3 yang berkeluasan 7 kali 5 kaki. Kami berikan kemasan tas sehingga ke siling. Dan di bahagian ruang makan, terdapat satu ruang solat yang berkeluasan 9 kali 8 kaki. Untuk Swiss kami berikan Swiss jenama Simon. Dan ini adalah bilik utama yang berkeluasan 11 kali 16 kaki. Untuk pong wiring lampu kipas dah include dalam pakej kami. Cuma untuk point aircon ada tambahan wiring. Dan bilik satu juga mempunyai satu bilik air yang berkeluasan 5 kali 11 kaki. Untuk kelengkapan sanitary asas dah include dalam pakej kami. Di MH, untuk setiap pintu bilik, kami berikan pintu molded door dengan kemasan cat jenama Nippon Paint. Untuk warna pintu dan jenang pintu, anda boleh tentukan mengikut citarasa anda. Okay, dan ini adalah bilik 2 yang berkeluasan 11 kali 11 kaki. Untuk kemasan tas seluruh rumah dah include dalam pakej kami. Dan untuk kemasan dinding juga, kami skim di bahagian dalam. Okey, dan ini adalah bilik 3 yang berkeluasan 11 kali 10 kaki. Mempunyai satu bilik air kongsi di bahagian tengah-tengah di antara bilik 2 dan bilik 3. Dan ini adalah bilik air 2 yang berkeluasan 9 kali 5 kaki. Untuk ketinggian lantai ke siling kami di bahagian bilik air adalah 9 kaki. Dan untuk pintu bilik air kami berikan pintu PVC door jenis tebal yang ketebalannya boleh memuatkan tombol. Dan jika anda berminat dan nak tahu lebih lanjut, follow MH for more info. Jangan lupa dapatkan konsultasi kami secara percuma. Dan ingat, kami di MH, kami menerima 3 kaedah bayaran iaitu adalah tunai, LPPSA dan loan bank. Sekian itu sahaja saya Hanani daripada MH Reka dan Bina Berhad. Kami di MH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan citarasa pelanggan. Bye, Assalamualaikum.